kedaulatan persempadanan negara. Ini satu lagi isu. Dulu kita dah bangkit. Kami pihak pembangkang ini dah bangkitkan isu ini. Datuk Taqiyuddin baca undang-undang peruntukan, constitution. Telah pun kita lakukan di sini juga. Dan minta supaya kerajaan mengkaji dan kanda prinsip berterus terang itu mesti ada di kalangan kerajaan. Terutamanya Perdana Menteri. Jangan ikut sedap saja. Memang kadang-kadang sedap cakap, wah saya dah telah pun selesai masalah ini. Sedap cakap. Tapi kau fikir dulu. Sebab ianya adalah isu kedaulatan negara. Di Indonesia, mereka kata, merujuk kepada laporan Setiausaha Badan Nasional Pengurusan Sempadan Indonesia, BNPP, Komjen Polis Makhruzi Rahman dalam mesyuarat bersama Suruhanjaya 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR di Parlimen Indonesia bahawa kenyataannya Malaysia serahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 kampung di kawasan Nunukan berhampiran sempadan Sabah, Kalimantan. Kita serah 5,207 hektar kerana kita nak 3 kampung ni. Saya sebenarnya nak tanya, ini isu kedaulatan. Saya dengar Perdana Menteri sendiri cakap, saya tidak akan benar 1 inci pun tanah Malaysia ini diberikan kepada mana-mana negara lain. Wow, hebat, sedap, cakap sedap. Tapi bila kita dengar, melihat kenyataan ini, bukan 1 inci. Yang amat berhormat Perdana Menteri Tambun, saya nak maklumkan, bukan 1 inci. Malaysia dah bagi 5,207 hektar sebagai pampasan. Ini ceritanya. Sila jelaskan perkara ni. Apa yang sebenarnya berlaku? Kita nak tanya. Indonesia beritahu hal ini berkaitan penyelesaian tentang outstanding boundary problem melalui pemeteraan MOU pada mesyuarat bersama Indonesia-Malaysia ke-45. Saya nak maklumkan, di sini mereka cakap lain. Di Indonesia, cerita lain. Kami ahli Parlimen rasa bimbang. Hari itu rakyat dah bangkit tentang dia tanda tangan tentang perjanjian timbal balas tarif antara Malaysia dengan Amerika Syarikat. Kami nak perkara seperti ini, utamanya tentang isu kedaulatan ini, bawalah dulu dalam Parlimen, bincang. Kalau tak nak dalam Parlimen pun, jawatan kuasa pun tak apa. Sebab jawatan kuasa ni penting. Engkau yang buat untuk tentukan bahawa Parlimen ini adalah Parlimen yang begitu hebat. Semuanya dibawa dalam tentang kuasa. Okeylah, kita bersetuju. Bincang tentang kuasa. Kalau kita rasa patut, kita setuju. Kalau kita rasa tak patut, kita tangguh. Kalau kita rasa lagi tak sesuai, kita tolak. Inilah dia check and balance yang saya katakan tadi.